Kalau kau tengok bentung ni, dia sebenarnya duduk antara bukit dengan laluan utama. Dan bandar ni terbentuk dekat kawasan yang lebih rendah. Sebab tu bentung ni jadi laluan rehat antara kawasan dua bukit. Bila orang lalu sini, mesti ada yang singgah. Ni apa jual ni? Barang-barang dapur saja. Ha? Bawang goreng ada. You buat sendiri ya? Ha? Dan dari situlah datang rezeki. Dia makan warung, petropam, cukup untuk hidupkan bandarnya. Semua ni wujud sebab orang lalu. Kalau kau naik motor, rasa dia lain sikit. Macam kau tak kejar sangat destinasi. Kau tengah menikmati perjalanan. By the way, bentung ni tak terlalu sibuk. Tapi tak pernah kosong. Dia hidup sebab satu benda, flow manusia. Bukan semua orang perlukan industri besar untuk hidup. Kadang cukup untuk jadi laluan je. Dan selagi orang tak berhenti lalu sini, bandar ni takkan mati.